kitab hadis yang ada di tangan saya ni, bolehkah kita baca sendiri tanpa berguru? Sebenarnya untuk bacaan kitab hadis ni tidaklah disyaratkan mesti kita kena baca depan guru. Dan tidaklah semua hadis tu tidak dapat difahami melainkan dengan lisan guru kan. So contohnya hadis yang ni. Contohnya kita bila kita baca sesuatu hadis, contoh bab ni kan, mengiringi jenazah sebahagian daripada iman. So bila kita baca hadis yang disebutkan di bawah, sesiapa mengiringi jenazah muslim kerana iman dan mengharapkan redha Allah, dan dia berterusan bersama jenazah tersebut sehingga disolatkan dan selesai daripada penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 qirat. Setiap qirat setara dengan gunung Uhud. Sesiapa mensolatkan jenazah lalu pulang sebelum kubur dikuburkan, maka dia pulang dengan membawa 1 qirat. So bila kita baca hadis-hadis macam ni, sebenarnya tidaklah semestinya kita perlu ditafsirkan every time. Sebab ramai yang kata kalau kita baca buku hadis macam ni boleh jadi sesat lah dan sebagainya kan. Kita mengatakan kalau kita menafsirkan setiap hadis yang kita tak faham itu sendiri tanpa ada penjelasan daripada guru, memang boleh menjerumus kepada itu. Tetapi bukanlah semua hadis perlu ditafsirkan. Ada banyak sangat hadis dalam kitab Sahih Bukhari ni yang boleh dibaca dan difahami secara terus, kan tak perlu kepada penafsiran. So kalau tuan-puan berminat nak dapatkan buku ni, dapatkan sekarang kitab Sahih Bukhari terjemahan bahasa Melayu lengkap. Ada 7 jilid dan memang best sangat buku ni. So dapatkan sementara stok kita masih ada.